Setiap pagi, setiap sekolah pasti ada seorang guru yang tidak mengajar di dalam kelas tetapi mengubah kehidupan. Sebelum loceng dibunyikan, pagi datang membawa cahaya. ada sebuah pintu. Loceng sekolah mula bernyanyi. Di hujung koridor yang sentiasa bersedia untuk dibuka, ada seorang insan menanti. bilik yang menyimpan 1001 nostalgia, Yang tinggi bukan sekadar untuk menerima murid, dengan marah di hati, tetapi untuk menerima 1001 cerita. pergi takkan kembali saat langkah kami tersasar. Masa sentiasa berjalan. Saat jiwa hilang arah, ku hadir. Di sini, kata-kata kecil diberi ruang untuk didengar. Walau kami lemah, Meja ini akan merindui sentuhan jari di sebalik yang mencetak masa depan. ada ruang untuk kami. Kadang-kadang, meletakkan besar di bahu, mencari semula berani. seseorang hanya perlukan yang sudi menunggu. Atas setiap Dan kadang-kadang, sabar yang kau kini, yang mencetak masa depan. teguran yang menyedarkan. Setiap perjalanan bermula dengan sebuah impian. Dari SRK Sepinang Pusa di Sarawak, Tiba waktunya, Cikgu melangkah meninggalkan hingga ke Changlun Bumi Bertuah, jejakmu tinggal dalam jiwa. hingga ke Bandar Baru Sintok. Lebih 3 dekad menabur jasa. Memberikan suluhan ilmu dan panduan kehidupan. Di kelas, di padang, di perhimpunan, Beliau hadir bukan untuk dilihat, di tengah riuh anak-anak. Cikgu bukan Dia juga sekadar mengajar, Cikgu mengajar kami percaya. Ada nasihat yang ringkas sekali, namun panjang maknanya. Selama ini, cikgu yang menyiapkan kami, Terima kasih Cikgu Rahim. Hari ini, biar kami pula menjaga atas cikgu. setiap Bukan semua bimbingan berlaku di dalam sebuah bilik. Ada yang bermula pergi, tahun bertukar tanpa henti. dengan sebuah soalan kecil. Yang Cikgu beri akan kami bawa sampai nanti. Ada murid yang tiba lewat. Cikgu Rahim atas setiap Dan ada seorang guru yang memilih untuk mendidik. Kenapa datang lewat ni? Usahakan bangun lebih awal esok ya. aturan yang menyedarkan. Atas harapan Bukan menghukum. Kerana bagi beliau, masa itu berharga. Cikgu melangkah meninggalkan Begitu juga setiap anak yang diberi masa untuk berubah. Kena rasa dalam
pahit dulu baru faham hikmah bahagia. Apa yang aku lalui aku simpan jadi bara, jadi api dalam diri. Teruskan langkah ke depan. Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan walau dunia tak dengar. Dari bawah aku naik, walau orang tak nampak. Aku coba hari-hari sampai mimpi jadi nyata. Tinggal dalam jiwa, takkan 6,000 lebih murid. Dia merentasi 3 buah sekolah. hilang 34 tahun lebih menabur bakti Mungkin tidak semua akan mengingati setiap nasihat, yang datang. Cikgu beri ruang Tetapi untuk berkembang. mereka akan mengingati betapa Semua jasa tercatat, bukan semua kenal. Cikgu Rahim, guru yang bimbing kami ke pangkal jalan. Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan walau dunia tak dengar. tahun berganti tahun. Itu tetap terbuka. Rahim, kami belajar bukan hanya bermimpi. Kami belajar untuk berdiri walau pernah Sebuah perjalanan panjang sampai ke penghujung tugasnya. pintu itu. Di sebalik setiap langkah-langkahnya, Namun harapan tidak akan ada sebuah keluarga yang sentiasa menunggu beliau pulang. di dalam hati kami. Pasal apa Ryan? Main lewat ke ni? Tidur lewat. Bangun awal dah, tidur lewat. Bangun awal. Bersara Cikgu Rahim. Di sebalik pintu itu, terima kasih Cikgu Rahim atas setiap sabar yang kau kirim. Kadang-kadang, terima kasih tidak perlu panjang. Cukup untuk membuat seorang guru tahu bahawa mereka pernah disayangi. Kerana setiap teguran yang suatu ketika dahulu kami takut, akhirnya menjadi bekalan untuk kami dewasa. Selamat bersara. Semoga Allah membalas setiap jasa yang telah dicurahkan. Pintu itu mungkin ditutup, tetapi harapan yang pernah lahir di dalamnya akan terus hidup. Atas teguran yang menyedarkan, atas harapan yang kau hidupkan.